Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selama-lamanya berhubung-hubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah baginda Nabi SAW. Kita mulakan malam pertama pengajian kita ini, dan kita beberapa kali membaca Al-Fatihah. Yang pertamanya untuk baginda Nabi SAW, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadirkan untuk semua ummahatul mukminin dan seluruh zuriat baginda Nabi SAW, juga para sahabat tabi'in dan tabi'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadirkan Al-Fatihah untuk semua para ulama dan para awliya, para syahadat, para salihin dan para muttaqin, juga kepada semua para guru yang membimbing kita, sama ada bimbingan jasmani, lebih-lebih lagi bimbingan rohani, serta seluruh rantaian sana pengajian mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadirkan Al-Fatihah untuk diri kita, isteri kita, suami, anak-anak, cucu, cicit, ahli keluarga dan semua keturunan kita, dan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW di mana saja mereka berada, mudah-mudahan kekal dalam selubung nur dengan asbab baginda Nabi SAW. Serentak dengan itu kita hadirkan juga kepada semua para malaikat yang menaungi semua majlis zikir, kepada semua para jin dan makhluk Allah Ta'ala lain yang gaib, dan juga kepada Allah Subhanahu, dan juga kita niatkan mudah-mudahan majlis kita ini menjadi asbab Allah Ta'ala mengabulkan doa, mengangkat segala musibah, memudahkan urusan rezeki, dan memberkati kehidupan kita zahir dan batin, jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita berhimpun dengan baginda Nabi SAW di akhirat nanti. Wa ila hadrati Rasulullah SAW bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman depan lagi Ayahanda Zakaria kan, depan lagi, yang ucu jaga jangan sampai halang pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'ani sahaba. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'ani sulala.
يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي يا سامي دعانا اللهم صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي توشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي صل على محمد يا ربي هطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk malam pertama kita mulakan dengan muka surat 13 iaitu Asmaul Husna. Malam pertama je. Untuk malam seterusnya kita akan mulakan dia dengan doa tu je ya. Nanti saya tengok. Okey. Bukanlah 13 Asmaul Husna. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ
جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدي جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعال جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البريع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي تقدست عن الأشياء ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بالكاف والنون بذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون وبتوحيده ابتهج الموحدون هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم وأباه أهل محبته جنات النعيم وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم يسبحه الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره محيط بعمل العبد سره وجهره وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره وتطمئن القلوب الواجلة بذكره وكشف ضره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إن
إنك على ما تشاء قدير اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير يا غياث المستغيثين لا إله إلا أنت بجاه سيدنا محمد أغثنا وارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat 27. Nanti untuk malam-malam seterusnya kita terus baca yang dekat sini je, doa permulaan. Surat 27. Nanti bila malam khatam baru kita akan baca nama-nama Nabi. Terdapat nanti kita panggil panduan. Cuma nanti minta ayah anda bonda, jemaah yang hadir untuk esok kalau boleh tak ada yang kongsi lah, masing-masing pegang satu. Sebab adab kita belajar, guru kita tak suka kongsi buku. Maknanya masing-masing seorang satu. Sempat kot esok pagi kalau nak diikhtiarkan untuk photostat masing-masing dalam khairat tu ya. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni abra'u ilayka min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatik. Allahumma inni nawaitu bis salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrik wa tasdiqan li nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعل مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين وعلى العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تغيير ولا تبديل واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت
صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم داعي المدعوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمؤلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستغفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بسل قابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول. اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم
والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأعط سيدنا محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما. اللهم وكما آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك. وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعشرته الطاهرين وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها. وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك. اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك. اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام على مر الليالي والأيام عدد كل وابل وطل. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وإبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. Terus baris nombor 3 tu ya. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعصمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وأصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم وأسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفرج بالصواب في كل حجة
والعدل في الغضب والرضا والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفخر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والحزن. اللهم إن لي ذنوبا فيما وبيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني وأغنني بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Abalang kipas ni dalam pusing-pusing. Kunci perbendaharaan makrifat. Bicara ketuhanan tiada bahasa. Ni buat awal-awal pertama ada tu. Baik, ada kan? Wala muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darani Allahumma amin. Bicara ketuhanan tiada bahasa, penuh kiasan dalam berkata. Ku cuba singkap sekadar yang mampu berpena kerana sukarnya bahasa untuk berkata. Jika ada tersimpul bara, bertanyalah pada arif bentara. Apabila dirimu terjaga, nescaya memandang dia yang nyata. Tinta penerbit. Kitab kunci perbenaran makrifat adalah himpunan 360 irsyadat Wali Al-Malik, iaitu 113 irsyadat pada bab pertama kunci perbenaran makrifat dan 247 irsyadat pada bab kedua ku merundui wajahmu. Irsyadat ni petunjuk lah, petunjuk. Ia sebuah karya sastra kesufian yang mengungkap secara ringkas tauhid kasyfi secara santai namun berisi. Tauhid kasyfi maknanya tauhid di atas mata hati yang Allah Ta'ala ilhamkan. Tauhid yang maknanya tauhid rasa yang Allah Ta'ala limpahkan kepada mana-mana hambanya secara kasyaf. Begitu. Bukan dia kasyfi ni lawannya kasbi. Kasyfi lawannya kasbi. Macam siang lawannya malam, maka kasyfi lawannya kasbi. Kasbi ni usaha ikhtiar. Maknanya kita usaha maka dapat ilmu. Kalau kasyfi, kita melalui perjalanan bimbingan, Allah Ta'ala bagi kita penghayatan. Itu. Bicara ini bicara sir, berjalan atas kalimah yang hak. Jika tiada fahami, maka ambillah dari mereka yang arif. Walau apa jua jalan, nama, syekh dan perguruan. Hakikatnya semuanya adalah satu dalam cinta dan makrifat, kerana di sana tiada lagi kasrah, yang ada hanyalah wahdah. Kasrah ni maksudnya kathrah. Dalam bahasa Arab, kasrah ni maksudnya banyak. Yang ada hanya wahdah, tunggal. Bukannya kasrah baris bawah dalam ilmu tajwid dia. Dia kasrah ni baris bawah pula, bukan. Kalau ejaan betulnya, kalau ejaan ikut transliterasi dia,
K-A-T-H, dia huruf tha, bukan huruf sin. Kathrah, dia huruf tha. Kathrah maksudnya banyak. Ya, okey. Tiada lagi kathrah, tidak ada lagi banyak, yang ada hanya wahdah. Okey, ini angah sunan. Anak kepada pengarang. Tinta pengarang. Okey, dah baca dah tu kan. Kunci pembedahan makrifat. Okey, mula matan yang pertama. Firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa, dia tempat tumpuan segala makhluk, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Kalimah ahad yang digunakan adalah bermakna esa, yakni tunggal pada zat, sifat, asma' dan af'al yang tiada sekutu baginya. Adapun af'al, asma', sifat dan wujud yang ada pada makhluk adalah hanya bersifat pantulan darinya. Hakikat bagi segala yang wujud hanyalah diri Allah Subhanahu wa taala jua. Kalau kita sembang tentang tauhid dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, dia takkan lari daripada 4 benda ni. Tauhid af'al, tauhid asma', tauhid sifat dan tauhid zat. Itu dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, tauhid zat, sifat, asma' dan af'al. Ini bermaksud kita mengesakan Allah dalam keempat-empat perkara ini. Okey. Jadi pada Allah Taala itulah hakikat tauhid. Maknanya hakikat perbuatan tu esa, hanya Allah punya. Hakikat nama esa, hanya Allah punya. Hakikat sifat semua Allah punya, dan yang wujud hanya yang Allah yang esa itu. Adapun makhluk yang kelihatannya wujud, adapun makhluk yang kelihatannya bersifat, adapun makhluk yang kelihatannya bernama, adapun makhluk yang kelihatannya beraf'al, berperbuatan, itu hanya semata-mata pantulan daripada af'al Allah, pantulan daripada asma, sifat dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini yang disebut sebagai wujud makhluk hanya semata-mata untuk menyatakan wujudnya. Wujud makhluk hanya semata-mata untuk menceritakan perihalan wujudnya, sifatnya, perihalan nama-namanya, perihalan perbuatannya. Maknanya wujud makhluk dalam alam bawah ini hanya semata-mata menceritakan tentang dia, bukan tentang makhluk itu. Jadi makhluk jangan syok sendiri. Makhluk jangan syok sendiri. Maksudnya gitu. Faham? Makhluk jangan syok sendiri. Jadi menyebabkan kalau semua kita manusia faham hakikat benda ni, jadi segala masalah tu bukan masalah. Segala nikmat pun bukan nikmat. Masalah pun tak ada, nikmat pun tak ada. Yang ada apa dia? Selagi ada kita, selagi ada makhluk, semua cerita tentang dia. Habis. Itu saja. Jadi tenanglah jiwa kita. Tenanglah jiwa kita. Di sini kemuncak sangka baik kita kepada Allah. Maknanya kita tak pandang apa yang berlaku pada diri kita sebagai hidup, sebagai menceritakan tentang diri kita. Tapi kita hanya memandang apa yang berlaku dalam kehidupan kita, semua menceritakan tentang kehebatan Allah. Balik-balik dia akan balik kepada 4. Menceritakan tentang jamal Allah, keindahan Allah. Kemudian jalal Allah, keagungan Allah. Jalal ni tak ada kat sini, kita tak bawah. Bawah tu kan betul bawah. Okey, baca bawah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jalal, jamal, kamal dan qahar. Daripada sifat tersebut maka zahirlah akan asma-asma yang lain. Jadi inilah 4 sifat yang takkan lari. Maksudnya takkan lari maknanya apa saja yang berlaku kepada makhluk ni semuanya untuk menyatakan 4 sifat ini. Nak tambah satu lagi azim. Jalal, jamal, kamal, qahar, tambah satu lagi azim. Tambah gitu. Cumanya azim tu macam dah termasuk dalam jalal, tapi ada sedikit perbezaan. Dia tak apalah, tambah aja dalam kurungan kat situ. Okey. Jadi ini bila kita bicara ni, bicara dalaman ya. Bicara dalaman. Dalam macam mana pun kita kedalaman kita bicara tentang hubungan dengan Allah, bahawa segala-galanya adalah maknanya takbir Allah, menceritakan tentang Allah dan sebagainya. Kena tulis betul-betul, kena faham betul-betul, tetap tidak meninggalkan ikhtiar. Jangan kata maknanya kenapa anak awak menangis, awak biar. Anak saya menangis hanya menceritakan tentang Allah. Kenapa rumah awak tak berkunci ni, biar ya. Rumah saya tak berkunci, semuanya menceritakan tentang Allah. Jangan duk tenggelam kat situ. Okey, maknanya semuanya tidak menafikan ikhtiar. Jadi ikhtiar maknanya kena berjalan ikut kaedah syariat. Ikut kaedah syariat.
Adapun dalam kita berikhtiar itu, dalam kita tetap menyatakan bahawa segala-galanya adalah perihalan berkenaan dengan Allah, bukan berkenaan dengan makhluk. Itu kena faham betul-betul. Okey. Timbullah bidalan. Ikhtiar hanya semata-mata untuk menunjukkan benar kita memandang wujudnya. Itu. Ikhtiar hanya semata-mata untuk menunjukkan bahawa benar kita memandang wujudnya. Bukanlah dengan ikhtiar itu kita dapat apa yang kita ikhtiarkan. Kalau kita ikhtiar nak makan pisang, tiba-tiba dapat harum manis, tak ada hal. Bukan soal kejayaan ataupun kegagalan ikhtiar kita itu. Okey, tapi ikhtiar itu hanya semata-mata untuk menunjukkan benar kita ingin memandang wujudnya. Habis. Jadi kalau kita berjaya, taklah kita menyombong. Kalau kita gagal, tidaklah kita berputus asa. Kalau berjaya, terus ikhtiar macam biasa. Kalau gagal, terus juga ikhtiar macam biasa. Tidak ada beza di antara berjaya dan gagal. Kerana ikhtiar itu satu saja matlamat dia, itu untuk memandang wujud Allah. Maka sebablah maknanya orang Islam tu kalau berniaga rugi, berniaga lagi. Kalau tanam mati, tanam lagi. Yang penting Allah tak akan biar dia kelaparan. Itu janji Allah. Janji Allah maknanya Allah Ta'ala tu Ar-Razzaq. Tidak akan ada hamba yang kelaparan. Kalau benar mencarinya, tidak akan Allah izinkan untuk berlapar. Kurang lebih begitu. Kalaupun ada yang mati kelaparan, maka itu hanya picisan untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tetap tidak terikat dengan mana-mana sistem. Itu saja. Sekarang ni dalam konteks dunia, yang dominan kenyang ke yang dominan lapar? Yang dominan kenyang. Tapi ada tak kelaparan berlaku? Ada kelaparan. Itu hanya untuk menyatakan supaya yang kenyang itu kena benar-benar bersyukur atas kenyang. Jadi Allah Ta'ala pilih beberapa yang terpencil, yang lapar, untuk lebih menyatakan nikmat yang kenyang. Dan itu tidak menafikan Allah Ta'ala itu Ar-Razzaq. Itu kena faham tu seni nak memahami segala pentadbiran Allah itu. Seni dia. Okay, habis. Nombor 4. Hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dapat dicapai dengan akal dan pandangan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan dimensi baru, yakni makhluk, untuk dirinya memantulkan segala asma' dan sifat-sifatnya agar dirinya dapat dicapai oleh penglihatan hambanya. Dia mencipta sifat-sifat makhluk yang ada pada dimensi baru, memiliki keserupaan dengan sifat-sifat dirinya, tetapi dalam masa yang sama dia menciptakan sifat-sifat tersebut tiada memiliki keserupaan dengan sifat-sifat pada hakikat dirinya. Maknanya nak fahamnya kurang lebih begini. Hakikat diri Allah takkan dapat dicapai oleh makhluk, tetapi Allah Ta'ala berkehendak supaya makhluk mengenalinya. Dan dalam banyak-banyak makhluk yang namanya manusia yang Allah berkehendak untuk kenal ke dia. Adapun makhluk-makhluk yang lain Allah tak mentaklifkan begitu. Jadilah manusia berdiri ataupun hidup di atas syariat Allah. Adapun makhluk yang lain hidup di atas sunnatullah. Dia beza syariatullah dengan sunnatullah. Kalau sunnatullah ni maknanya kita boleh duga. Sunnatullah boleh duga bila musim berbuah. Kalau musim durian, bila musim berbuah. Durian kalau dijual tanpa manggis, bermaksud itu durian siam ataupun durian yang tak kena musim. Kalau durian yang kena musim, mesti ada dengan manggis sekali. Itu durian manggis tak boleh pisah tu. Durian panas, manggis sejuk. Lepas makan durian, makanlah manggis. Betul yang dia betul Ini orang tua cakap betul yang dia. Betul betul Abang Wer? Betul Abang Wer orang Mardi tu, tak tahu. Kalau durian di tepi jalan ni maknanya itu kalau tak ada manggis bukan musim. Most probably durian siam. Awas, durian siam pun dah bentuk macam durian kampung. Dulu durian siam nampak kesiamannya. Sekarang durian siam nampak kekampungannya. Kampung dia siam. Tak apalah tu. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maknanya menjadikan makhluk untuk makhluk mengenalinya. Dalam banyak-banyak makhluk yang Allah Ta'ala nak kenal dia namanya manusia. Maka dengan sebab itu kepada manusia ada sedikit lebih, iaitu lebihnya pada akal. Lebihnya pada akal, itu nur pada akal. Okey. Menyebabkan makhluk hidup di atas syariatullah, adapun manusia hidup di atas
syariatullah, adapun makhluk yang lain hidup di atas sunnatullah. Saya cakap tadi, kalau sunnatullah dia boleh diduga. Maknanya kalau kucing, bila time dia mengawan, bila time dia berhijrah, bila time dia hibernate, bila time, semua dah diduga, dapat diduga. Macam burung, bila dia bermigrasi, bila dia buat sarang, bila dia kumpul, semua dapat diduga. Okey, bila maknanya pasang surut air, okey, maknanya bulan mengambang penuh sabit dan sebagainya, semua dapat diduga. Sebab apa? Itu sunnatullah, dapat dikaji. Alright. Adapun manusia tak dapat diduga. Unpredictable creature, makhluk yang tidak dapat diduga, maknanya kepelbagaian, berbagai. Okey, jadi itu pertama. Yang kedua, pada makhluk ini Allah Ta'ala, ibaratnya Allah Ta'ala menciptakan prototype, ibarat saja prototype untuk menggambarkan dirinya, prototype, tapi bukan benar-benar hakikat diri dia. Pada makhluk itulah ada kenyataan wujudnya, ada kenyataan sifatnya, ada kenyataan asma' dan ada kenyataan af'al. Tapi itu bukan hakikat wujudnya makhluk, bukan. Kenapa Allah perlu bercerita begitu? Supaya diri dapat dikenali oleh makhluk, okey, dalam dimensi makhluk. Supaya Allah dapat dikenali oleh makhluk dalam dimensi makhluk. Dan di mana Allah Ta'ala mempertanggungjawabkan kita untuk mengenalinya? Di mana? Dekat dunia ni. Tanggungjawab itu bukannya di alam ruh, bukan juga di alam akhirat, tapi di alam dunia. Maksudnya kita kena kenal Allah dengan alam dunia kita berada sekarang. Jadi menyebabkan kalau kita berzikir, bukan berenung ke dalam, bukan pergi menang ke atas, maknanya tidak pergi ke alam lain, remain ke alam ni. Sebab di sini tempat maknanya kamu dipertanggungjawabkan Allah untuk memandangnya. Tapi apa yang kamu pandang bukan hakikat Allah. Itu maksudnya. Dia macam prototype lah. Kalau istilahnya prototype. Prototype apa dia? Protostate. Maknanya prototype lah. Kopi lah, kopi. Dia kopi, bukan teh. Dia kopi, salinan. Tapi maknanya salinan seperti yang asal, tapi bukan yang asal. Gitu. Sebab itulah maknanya ada sifat ma'ani, salinan. Tapi ada sifat salbiah, bukan yang asal. Sifat ma'ani, salinan. Nak katanya yang salinan, bukan yang asal, itu ada sifat salbiah. Itu. Okey, habis. Faham ya? Okey, untuk menunjukkan dirinya wujud, maka dia perlu menzahirkan kewujudannya dalam bentuk mencipta wujud makhluk, agar makhluknya mengetahui dirinya wujud. Jadi kalau Allah Ta'ala tak ciptakan makhluk, macam mana makhluk nak tahu dirinya wujud? Tiba-tiba makhluk hidup serupa macam hidup ni dia punya. Main tak boleh hari tu. Inilah konteks hubungan dengan Allah ya. Kalau konteks hubungan dengan manusia, bahasanya bahasa seperti mana yang kita maklum sekarang lah. Namun wujudnya berbeza, tiada dicipta, tiada diperanak, tiada beranak, tiada awal dan juga tiada bersifat bernasa. Dalam kurungan sifat salbiah. Nombor 7 tu sifat salbiah. Wujudnya bersifat laisa kamitslihi. Okey, iaitu tiada menyerupai apa jua yang difikirkan dan tiada tercapai untuk memikirkan lantaran sifat keagungannya. Wujudnya bersifat tiada terikat atau memerlukan dengan apa jua bentuk yang ada dalam dimensi baru seperti masa, ruang, tempat atau lainnya. Sama juga sifat salbiah kat sini. Jadi disebut diistilahkan kat situ sempadan laisa. Jangan di apa? Jangan di apa? Lagu tu. Sempadan laisa. Jangan apa? Jangan tempuh. Jangan kita tempuh sempadan laisa. Maknanya kalau nak pandang Allah, nak merasai memandang Allah dengan mata hati, maknanya setakat dalam dimensi di mana kita berada sekarang. Maka pendekatan yang kita bawa dalam zikir kita, setelah zikir kita buka mata. Kalau zikir tutup mata, maknanya mudah untuk tergelincir dalam khayal. Khayal dengan cahaya, khayal dengan kedatangan individu-individu tertentu. Ini orang yang datang, orang yang datang, orang yang datang. Dengan cahaya biru, merah, putih, hijau, jingga dan sebagainya.
Lepas tu kadang-kadang maknanya khayal dengan maknanya ternampak satu senario sebagainya kalau pejam mata. Yang mana kalau kita pejam mata tu, khayal tu di antara dua, benar petunjuk atau gangguan. Maka itu menyemakkan. Sedangkan fokus dalam latihan zikir kita adalah nak merasai dalam takbir Allah itu je. Dalam zikir sebenarnya adalah untuk merasai berada dalam takbir Allah. Kerana apa? Mereka yang merasai berada dalam takbir Allah automatically berada dalam genggaman kasih Allah. Sebab Allah mentakbir pasti dengan sifat Ar-Rahman. Itu je yang kita nak waktu latihan kerohanian kita, latihan perjalanan tasawuf kita sebagai seorang salik. Jadi kalau kita berzikir pejam mata, lepas tu nampak cahaya, lepas tu zikir nampak cahaya lagi, kali keempat zikir tak nampak cahaya dah. Alamak, kurang kat mana ni? Dah jadi terkejar-kejar cahaya. Maka benar tak benar zikir kita tu? Dah tergelincir. Jadi tipu dayanya amat halus. Betul. Tetapi tidaklah melarang untuk kita tutup mata. Kalau tutup mata tu untuk konsentrate. Kalau tutup mata tu konsentrate tak apa. Tapi konsentrasi yang kita diajar oleh guru-guru kita, yang kita cenderung mengambil kaedah ini, banyak guru yang mengajar kita pelbagai kaedah. Tapi yang kita pilih, yang kita cenderung kaedah yang kita kongsikan ni lah, iaitu kalau pun nak pejam mata, pandang nafas. Bukannya pejam mata, maknanya kalau pejam mata tu bukannya kat sini. Kalau pejam mata tu bawa naik ke sini, dia akan fikir, zikir kat mana pun semua fikir, begitu. Benda ni mana kalau masuk ke alam malakut, maknanya iblis, maknanya jin apa semua, dia boleh, kalau istilahnya gangguan gelombang. Kalau pun nak pejam mata, jangan sampai ke atas ni, pandang ke bawah. Pejam mata, pandang bawah. Pandang mana? Sini. Jangan pejam mata pandang ke atas. Pejam mata pandang ke bawah, pandang ke nafas. Maka di atas faham, pada nafas itu ada hayat, pada hayat ada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat unggul Allah, dan pada nafas itu memfungsikan segala panca indera kita yang lain. Maka pejam mata pada nafas. Itu pun hanya kalau nak konsentrate, dia tak selama-lama pejam mata. Konsentrate untuk peringkat awal saja. Kemudian macam biasa lah. Itu kaedah yang kita cenderung. Tetapi kalau bila buka mata nampak orang bergerak apa semua, dah ganggu balik, pejam mata balik. Nak katanya pejam mata tu bukan nak melihat apa yang di sebalik mata pejam, bukan. Pejam mata tu hanya untuk lebih fokus memandang nafas. Itu kaedah yang kita rasa paling selamat. Tapi tak kata kaedah lain tak salah, betul tak? Ini kaedah yang paling selamat. Sebab kita tak tahu kan, dalam keadaan sekarang susah untuk berjumpa dengan mursyid untuk memberi apa dia? Memberi maknanya huraian. Syekh, saya zikir tadi, saya nampak 3 individu. Nampak pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Apa maksudnya? Awak hebat. Kalau saya hebat, kita pun hebat. Lepas tu zikir-zikir lagi tak nampak dah. Tak hebat dah aku ni. Nampak tak? Lepas tu kalau berikan macam tu, tadi kau zikir dapat apa? Aku nampak syekh datang, syekh tu datang, syekh ni datang. Waktu kita cerita-cerita tu, tak mudah iblis masuk ke situ. Masuk ni, kau ni dah dapat natijah sesuatu, kan dah gagal lagi. Ingat, dalam zikir kita ni satu je, nak berada dalam takbir Allah, tak ada lain. Itu saja. Jadi bukalah mata. Buka mata, pandang tangan. Kau zikir kadang pandang tangan. Pandang tangan, pandang sampai nampak dalam tangan ni ada urat, dalam urat ada darah. Nampak, akhirnya nampak perbuatan Allah yang menggerakkan ni. Lepas tu pandang lagi, nampak itu perbuatan Allah Ta'ala, itu menyatakan Allah Ta'ala ada sifat. Lepas tu tengok lagi, segala sifat dan perbuatan Allah ada nama-namanya. Pandang ke dalam lagi, maknanya saya berikan, itu semua nyata pada zat Allah. Itu yang kita nak pandang. Pandang lah. Kau pandang tangan ke, kadang-kadang pandang nasi, ikutlah. Kadang-kadang pandang selipar, ikutlah apa yang kita boleh pandang. Tapi buka mata supaya tidak khayal. Memang kalau buka mata lambat nak sampai, tapi kalau sampai, insya-Allah betul-betul sampai. Kalau pejam mata rasa macam cepat sampai, tetapi tak tahu benar ke tipu daya, tak tahu. Awak tak nampak ni? Gitu. Ini tak masuk lagi niat kita, lepas tu tak masuk lagi bicara tentang sanad, bicara macam banyak lagi orang kata maknanya obstacle, gangguan-gangguan gelombang yang boleh saja berlaku dalam perjalanan. Maka itu atas faham itulah maknanya kita berzikir buka mata ke pejam.
buka mata. Tapi belum buka mata tu, jangan zikir buka mata menyilau tengok. Oh. Bukan, kalau nak pandang pun guru saja. Yang lain semua tunduk. Buka mata, pandang ke degupan jantung. Merasai bernafas, pandang ke degupan jantung. Begitulah letak zikir. Habis. Nombor 9, wujudnya bersifat tiada kelemahan yang memerlukan kepada sesuatu untuk membantunya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan makhluk dan kemudian memerlukan bantuan makhluknya. Hakikatnya sekalian makhluknya yang amat memerlukan bantuannya dalam setiap detik. Ini dalam kurungan tulislah supaya kita tak merasakan bahawa apa dia? Dalam kurungan Allah tak berhajat pada ibadah kita. Ni kena faham ni. Memang ibadah tu yang itu wajib. Siapa yang wajibkan? Allah yang wajibkan. Tapi adakah Allah berhajat pada ibadah kita? Tak. Maka jangan rasa kalau kita tak beribadah, kalau kita tak memuji Allah, kurang pujian Allah tu. Tak. Allah Ta'ala tak tergugat pada 4 sifat jalal, jamal, kamal, qahar, azim tu kan. Tak tergugat apa-apa pun, sama ada manusia beribadat padanya ataupun sebaliknya. Jadi ada apa dengan ibadat? Ibadat hanya semata-mata, sama juga, ibadat hanya semata-mata ikhtiar kita untuk apa dia? Kita berada dalam takbirnya. Habis. Itu saja. Jadi untuk berada dalam takbirnya, ada perkara yang wajib kita buat, ada perkara yang sunat, ada perkara yang pilihan, ada perkara yang bersifat kehidupan, ada perkara yang bersifat maknanya direct, maknanya kelaziman yang perlu untuk kita sempurnakan. Yang penting segalanya untuk berada dalam takbirnya. Jadi kalau awak solat, tiba-tiba awak tak puasa, adakah dengan sebab awak tak puasa awak meninggalkan solat? Solat tu terus lah. Yang tak puasa tu nanti qada lah. Awak puasa solat, tapi aurat awak buka. Adakah dengan sebab awak tak tutup aurat, awak meninggalkan solat dengan puasa? Tak boleh. Yang bahagian baik awak buat, yang bahagian jahat, yang bahagian tak baik awak pelan-pelan lah baiki. Itu saja. Maksudnya begitu. Kenapa? Kerana baik dan jahat itu tak dikehendaki. Bukan maksudnya. Ini bicara tauhid dia. Bicara fiqah, baik diganjari, yang jahat dibalasi. Itu bicara fiqah. Kalau bicara tauhid, baik yang jahat tak ada apa-apa maksud, melainkan apa dia? Untuk kekal tetap dalam takbir Allah. Jadi kalau kita buat baik dalam takbir Allah, Allah harus dipuji. Kalau kita buat jahat dalam takbir Allah, Allah harus kita rintih padanya. Jadi kalau kita buat baik, kita puji Allah. Kalau kita buat jahat, kita merintih minta ampun pada Allah. Kedua-duanya adalah cara untuk kita kekal berada dalam kasih Allah, dan takbir Allah ini dalam kasih Allah. Itu saja. Sampai bila nak buat? Sampai mati. Mudah-mudahan 5 saat terakhir itu maknanya tajali segala-galanya, terangkat segala hijab. Mudah-mudahan begitu. Habis. Okay, nombor 10. Wujudnya adalah esa jua, kerana hanya dirinya sahaja pemilik dan pencipta bagi semua makhluk dan alam yang ada. Dia memiliki sifat-sifat dan asma' yang tiada terhingga, tiada terhitung jumlahnya, tiada tercapai untuk memiliki pengetahuan sepenuhnya akan sifat-sifat yang berada padanya, melainkan apa yang terlihat sifat tersebut pada makhluk ciptaannya, serta sifat-sifat yang difirmankan dalam Al-Quran dan daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Rasulnya. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni dalam secara konteks yang besar terbagi kepada 2. Satu disebut sebagai sifat untuk kenal ketuhanan Allah. Satu adalah sifat untuk mengenal bahawa dia itu Tuhan. Sifat ketuhanan dia. Itulah yang dirangkumkan dalam sifat 20. Yang dirangkumkan dalam sifat 20. Okey, ada pun yang sifat-sifat yang lain itu rata-ratanya dalam kategori sifat untuk menunjukkan perbuatannya. Itu yang Asmaul Husna tu, itu adalah sifat-sifat dalam konteks Allah Ta'ala itu maknanya beraf'al. Gitu. Jadi faham ya? Kita yang diwajibkan pada kita ni nak kenal Allah. Allah Ta'ala beraf'al ataupun Allah Ta'ala itu uluhiyah, apa ilah.
Yang konteks kita yang wajib nak kenalnya Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi maknanya si garapan, intipati nak kenal sifat-sifat Allah, nak kenal Allah sebagai Tuhan, itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah pengajiannya disebut pengajian sifat 20. Adapun sifat-sifat yang lain lebih bertemakan sifat-sifat untuk menyatakan ataupun untuk menerangkan, menghuraikan tentang af'alnya, itu Asmaul Husna yang lain. Adapun hakikat sifat ketuhanan Allah, Allah saja yang tahu. Hakikat sifat-sifat ketuhanan Allah, Allah saja yang tahu. Dan juga berapa banyak hakikat sifat perbuatan, sifat yang untuk menyatakan, menamakan perbuatan Allah, juga hanya Allah yang tahu. Cumanya melalui nas Al-Quran dan sabdaan Nabi SAW dikumpul, maka dapatlah maknanya sejumlah yang disebut sebagai 99 sifat. Sifat yang 99 itu juga berdasarkan pada hadis. Bagi Allah Ta'ala itu 99 nama. Maka para ulama pun dia kumpul daripada hadis, daripada Quran dan sebagainya, dia buat sorting, maknanya kumpul 99. Tapi ada juga yang kira-kira daripada semua nas, daripada hadis dan Al-Quran, sifat-sifat Allah Ta'ala itu lebih daripada 99. Tapi balik pada kaedah bahasa Arab, kalau sebut satu-satu angka, tidaklah semestinya angka itu. Orang Arab kalau sebut 7, tak semestinya bermaksud 7. Kalau sebut 70, tak mestinya bermaksud 70 in particular, bukan. Kaedah orang Arab ni, kalau sebut apa-apa nombor, tak semestinya refer kepada bilangan itu secara fix. Itu kaedah orang Arab. Kalau sebut nombor, maknanya untuk menunjukkan bahawa banyak, untuk menunjukkan bahawa tak terhitung, untuk menunjukkan kemuliaan, itu ada dia punya pengkaedahan itu. Maka kalau dihitung, ada yang kata 100 lebih. Dan hitungan tu bukannya pada ijtihad, pada kiraan, pada istiqra', pada pengkajian teks Al-Quran dan hadis. Begitu. Tapi rata-rata semuanya maknanya nisbahkan pada Allah Ta'ala itu 99 nama yang disebut sebagai Asmaul Husna, berdasarkan kepada hadis juga. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha, yang hadis yang kita baca dalam khairat itulah. Alright. Jadi itu yang banyak itu sifat apa dia? Sifat bagi af'al. Sifat bagi af'al. Adapun yang dalam sifat 20 itu menunjuk kepada sifat bagi mengetahui, mengenali Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi kalau orang tanya, apa beza sifat 20 dengan sifat yang dalam terkandung dalam Asmaul Husna? Jawapannya, sifat 20 untuk kenal Allah itu Tuhan. Adapun Asmaul Husna nak kenal sifat bagi perbuatan Allah. Itu lain. Hakikatnya tetap tidak terhitung, sebab kalau Allah Ta'ala tu boleh dihad-hadkan sifat-sifatnya, maka lemahlah Allah. Gitu. Ini hanya ijtihad. Ijtihad dalam konteks laras bahasa manusia, takat itulah yang difahami. Boleh faham ya? Itu yang maknanya melainkan apa yang terlihat sifat tersebut pada makhluk ciptaannya, serta sifat-sifat yang difirmankan dalam Al-Quran dan daripada apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Okey. Yang difirmankan Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi SAW itu kata-ratanya adalah sifat bagi perbuatan. Macam tu. Adapun sifat 20 itu yang diijtihadkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam konteks untuk memudahkan umat memahami bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan. Bukan saja memahami, tapi mengenali Allah Ta'ala itu Tuhan. Sebab dalilnya fa'lam. Dalilnya fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahawa saya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nak tahu mesti fa'lam maksudnya kena ketahu, mesti dengan ilmu. Yakni mesti kenal. Nak kenal mesti dengan sifat. Dengan sifat. Nak kenal mesti dengan sifat. Sebab itulah maknanya Ahlussunnah wal Jamaah bicara akidah mesti sifat 20. Sebab konotasinya adalah untuk kenal, bukan untuk semata-mata tahu. Kalau kita tak nak kenal, tak payah bicara sifat. Sekarang nak tahu Allah Ta'ala tu uluhiyahnya, rububiyahnya, itu bukan, itu telah fitrah. Faham? Itu telah memang fitrah. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni memang meyakini wujudnya zat yang Rabb, yang mentadbir, zat yang ilah, yang mesti diabdikan diri padanya. Itu memang dah built in, dah ada chip dalam tu.
Okey, itu fitrah. Sekarang ini akidah bukan dalam konteks fitrah, akidah dalam konteks nak kenal. Maka Sunnah wal Jamaah bicara akidah mesti asasnya sifat 20 habis. Pada setiap perbuatan di situ wajib ada sifat. Perbuatan ada atau kelakuan si Ahmad adalah menunjukkan sifat si Ahmad. Mana mungkin sifat seseorang dapat dikenali jika tiada perbuatannya. Ini jelas ya. Alam dan makhluknya adalah ciptaannya, yakni perbuatannya. Maka pasti pada setiap perbuatan atau ciptaannya, walau apa jua bentuk, maka di situ sifatnya. Okey, maka pada perbuatan ada sifat. Itu maksudnya pada perbuatan mesti ada sifat. Dan perbuatan tu ada namanya, sifat tu pun ada namanya. Dan sifat itu pula menyatakan wujud zatnya itu. Sesungguhnya alam ini adalah tempat dirinya menceritakan akan segala sifat-sifatnya agar hambanya dapat mengenal akan hal dirinya. Tiada dicipta alam untuk menceritakan tentang alam, tetapi adalah untuk menceritakan tentang dirinya. Jika dicipta alam ini indah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mahu menceritakan tentang dirinya yang memiliki sifat keindahan. Okey. Tapi ada orang akan argue. Okey, ada juga makhluk Allah Taala yang tak indah, sampah. Indah tak indah? Tak indah. Longkang tak indah. Okey, jadi macam mana? Anda kena faham. Yang dominan mana yang dominan? Yang dominan indah ke jelek? Yang dominan indah. Sampah dalam satu dunia ni berapa banyak tempat sampah? Maknanya picisan. Jadi maknanya kita ambil pada yang dominan. Kita ambil pada yang dominan. Okey, rumah saya ni maknanya nampak semua dinding kan? Tapi ada yang plywood. Maka orang tanya, rumah ustaz ni rumah batu ke rumah plywood? Orang still akan cakap rumah batu, tapi ada tak besi? Ada besi grill. Ada tak genting? Ada genting. Ada tak plywood? Ada plywood. Tapi orang nisbah rumah batu. Itu pintu batu ke kayu? Pintu kayu. Itu kenapa sebut rumah batu? Lihat pada yang dominan. Itu fitrah. Betul, bahasa fitrah. Tak pula orang cakap rumah ustaz rumah kain. Kenapa kain? Langsir banyak. Ada orang macam tu? Tak sebut macam tu. Orang kata rumah batu. Sama juga rumah kayu, rumah kampung. Rumah kampung, kayu macam mana pun, tandas dia kayu ke semen? Rumah kampung macam mana pun tandas dia mesti semen. Lantai yang lain semua kayu, papan. Tapi sampai dekat dia punya bilik air mesti semen. Ke ada rumah kampung yang lantai, yang bilik air pun kayu tak? Itu kampung Noh tu. Itu kampung Noh tu. Boleh faham maksud saya? Jadi maknanya walaupun ada semen dekat situ, ada orang tanya, ni rumah kayu ke rumah semen? Rumah semen, rumah semen. Rumah kayu ke rumah batu? Orang tak akan cakap rumah kayu. Lihat pada yang dominan. Begitu. Jadi kenapa dalam aspek makhluk orang faham yang dominan tu. Tapi bila time nak sembang tentang Allah, kalau macam tu indahlah Allah. Bila Allah Taala apa nak sebutlah maknanya ialah najis, sampah, longkang, kumbahan, kan? Kenapa dia fokus kat situ pula? Kalau ada orang yang argue pertanyaan begitu, itu kita senyum saja. Sebab apa? Tandanya tidak cerah lagi hati. Sebab dia nampak bahagian situ, dia tak nampak indah Allah, dia akan twist ke situ. Jadi caranya macam mana? Caranya jangan dilanjutkan lagi perbahasan dengan orang tersebut. Senyum saja. Tak apalah, kita stop berbincang, kita selawat sama-sama. Itu saja. Sehingga dengan selawat tu dia nampak indah Allah. Percayalah, kalau dengan banyak selawat, sedikit demi sedikit kita tak nampak buruk Allah kat mana. Mana tak ada sangka buruk. Allah Ta'ala tu indah. Walau macam mana pun ciptaan makhluk, Allah menciptakan makhluk, tetap nampak indah je. Kot mana pun. Dengan cahaya selawat. Maknanya jadi meniaga untung, indah. Memanglah. Meniaga rugi, indah juga. Begitu. Maknanya indah pada segala apa yang Allah Ta'ala sediakan pada kita ni, semuanya indah. Tapi kalau tak ada cahaya dengan asbab selawat, semuanya tak kena. Dah untung 5 juta, kenapa tak 6 juta? Tak indah juga. Nampak tak? Begitulah ibaratnya. Habis. Kita habis muka 5 ni, kita berhentilah.
Mana tadi? Nombor apa? Sekarang nombor 16. Dia menciptakan matahari bukan untuk menciptakan sifat matahari, tetapi mahu menceritakan sifat dirinya di sebalik sifat matahari. Begitulah semua yang diciptakan, dia ciptanya bukan untuk menceritakan sifat makhluknya, tetapi sifat-sifat dirinya di sebalik sifat makhluk tersebut. Sebab makhluk takkan dapat bersifat melainkan apabila dia dipersifatkan. Bila makhluk dipersifatkan, mestilah sumber sifat tu sifat siapa? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang pandang matahari, matahari. Kalau pandang banjir, kat Sri Lanka banjir kan, banjir. Okey, tetapi tak menyambung dia dengan Allah, maka di situ ada masalah di sudut tauhid dia. Nampak hurricane, nampak hurricane, gini hurricane, gini, powernya, angin kuat. Waktu duk sembang bicara tentang hurricane tu, hurricane apa? Ribut semua tu, hati dia tak menyambung dengan Allah. Itu masalah. Sebab apa? Tidak ada cahaya. Kenapa tak ada cahaya? Tak ada selawat. Itu begitu. Pada pentas alam kasar ini, segala sifat-sifatnya telah terzahir pada matahari, pada mata hati mereka yang ada cahayanya. Tulislah garis kat situ, yang ada cahayanya, sehingga setiap pandangannya melihat apa jua makhluk, pasti dia menyaksikan di situ ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak orang maki kita, indah. Sebab tak nampak orang tu maki, nampak apa? Di sebelah orang tu semuanya Allah. Tapi tak kata sifat Allah maki, tak. Sifat Allah tu tak sempurna, cuma yang jeleknya tu dia. Tapi kita tak terhenti pada pandang kejelekan orang yang maki-maki kita tu. Contoh saja ya, kita terus pandang kepada kesempurnaan Allah. Allah yang sempurna itulah membuatkan dia tu boleh maki kita. Faham ya? Kalau Allah tak sempurna, tak boleh maki kita tu. Jangan terhenti pada makian orang tadi. Ni kena aplikasilah pada maknanya rumah tangga, pada anak-anak, pada cucu, pada hubungan dengan ipar, duai, menantu, mertua, dalam kekeluargaan, hubungan kejiranan. Itu kena nampak kat situ. Ini bukan mudah ni. Sembang mudah, tapi nak dapat. Bante, kenapa Bante? Siapa padam? Kamera padam tak? Siapa tutup Swiss? Anak-anak main Swiss ni. Adlan ke apa? Adlan. Itu kamera putus? Tak, kamera okey. Asyik lah, bangga-bangganya abang kata kamera okey. Belagak lah tu. Mana tadi? 17. Jadi apa saya yang berlaku, maknanya kalau dalam kekeluargaan, kejiranan, nak cakap mudah ni, tapi nak buat bukan mudah. Kadang-kadang bapak sakit hati betul ke anak, sebab anak tu tak jadi seperti mana apa yang dia nak. Anak menyampah betul kat bapak, buat semua tak kena kan. Jadi jangan terhenti, anak jangan terhenti pada memandang bapak. Pandang kesempurnaan Allah di sebalik segala kekurangan bapak. Bapa jangan terhenti memandang anak. Pandang kesempurnaan Allah pada segenap perkara anak-anak. Pandang situ dulu. Tapi ikhtiar tinggal tak tinggal? Jangan tinggal. Kenapa tak tinggal ikhtiar? Sebab pada ikhtiar itulah benar kita memandang kesempurnaan Allah. Tulis kat situ. Pada ikhtiar itulah bukti benar kita memandang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitulah. Jadi kalau kata ikhtiar tu, natijah dia tak ada hal ya. Natijah tak ada hal. Dapat yang baik, baiklah. Dapat tak baik, baik juga. Sebab itulah orang sufi senyum je. Tu sampai peringkat dulu kita tak faham tau. Orang sufi ni kalau ada nyamuk gigit, biarlah nyamuk tu nak gigit, bahagian rezeki dia. Kalau kita waktu dulu bodoh nah, nyamuk gigit pun tak tampau kan. Paling-paling pun kalau sebab masalah apa kesihatan ke apa ke, paling-paling pun dia kuis dia. Ini saya tengok sendiri ni orang suluk, dia tak pukul nyamuk tu, dia halau tulis dia. Kalau terpukul nyamuk sedih pula, nyamuk mati kan, sedih pula. Kita tu halah apalah susah sangat orang ni. Mana dulu
Sekarang kita faham dah. Kita faham kejiwaan itu. Tapi kita kena kontrol lah. Kena kontrol. Kalau tak dikontrol susah juga. Cahaya kena kontrol. Sebab itulah ada torchlight. Kenapa? Apa tujuan torchlight? Untuk mengawal cahaya supaya terfokus. Kalau tak terfokus kan, mencapah itu kan tak terkawal kan. Itu perlu ada mursyid. Perlu ada mursyid. Maknanya nanti kalau tengok kan, nanti dia akan jadi tak betul pula. Tak betul pada dimensi orang awam. Sebab itulah dalam perjalanan kesufian ini mungkin satu peringkat dia akan sampai PL pelik. PL dia pelik. Jadi mak bapak kalau nampak anak dia dalam latihan kesufian ni, nampak anak dia pelik PL dia, jangan terus meloncat dia. Jangan terus lompat. Ala-ala nak lompat pagar terus. Jangan terus lompat. Okey, maknanya faham dah. Ini dah sampai satu stage yang mana kita kena bantu dia dengan kita kena apa dia? Kita kena bekas support dia dengan apa? Dengan selawat, dengan doa, dengan Fatihah, dengan bagi dorongan lagi. Macam tu kaedah dia. Itu kalau anak-anak, kalau kita pun sama juga, kalau suami dan isteri pun sama juga. Okey, macam tu. Bila dah menyaksikan sifat-sifat Allah, semuanya indah. Yang jenis orang duk sakit hati banyak ni sebab tak pandang keindahan sifat Allah pada segenap perkara yang menyakitkan hati dia. Itu yang ngadu, ustaz, masalah saya tu, masalah saya ni, alah, itu pening. Kalau tak bagi ruang untuk tanya kita, takut nanti ada benda yang tak faham yang dia tersimpan. Kalau buka ruang nak tanya semua luahan perasaan, aduh, so perasaan aku terganggu dengan luahan perasaan. Itu patutnya lagi baca tauhid, lagi pandang apa dia? Lagi pandang indahnya Allah tu. Tapi itu semua indikator bahawa maknanya tak sampai. Kita kena usaha lebih, kena sembahyang hajat, doa untuk jemaah. Kadang-kadang maknanya Fatihah khusus untuk jemaah-jemaah yang bertanya tu. Sebab apa? Sebab penyampaian kita tu tak melimpah nur ke dia. Mungkin tak terbuka pintu dia. Kita kena doakan. Mungkin juga nur kita lah yang terpadam. Kita kena istighfar pula, kita pun kena istighfar. Kalau jemaah yang tak faham, mula-mula kita istighfar dulu. Sebab nur aku yang terpadam, aku yang terhijab, sebab aku punya dosa, sebab aku punya salah adab dengan guru, kita istighfar banyak. Hadiah Fatihah untuk guru, rabitah balik, maknanya zikir balik. Itu pertama. Yang kedua, doakan pula itu. Itu indikator. Kalau jemaah banyak, bila buka, harapnya jemaah tu tengoklah video ni. Dia tak tanya lagi kan. Bila buka pertanyaan dia, tanya macam-macam soalan kehidupan. Sedangkan tauhid ni bukan nak pandang hidup engkau, kan? Bab surau ke, bab masjid ke, rumah tangga ke, bab tiri ke, bab madu ke, bab anak sakit ke apa, bukan. Nak pandang Allah Ta'ala tu baik, indah, cantik, sempurna. Itu saja tauhid ni. Gitu. Itu bicara tauhid dia. Bicara tauhid. Okay, habis. Tapi jangan buat tak, saya ulang balik, jangan buat tak peduli pula. Anak sakit, tauhid. Ni keindahan Allah pada sakit anak saya. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Tapi mungkin akan berlaku begitu. Mungkin akan berlaku begitu. Jadi kaedah menangani dia apa dia? Kau tak betul ni zikir banyak sangat ni. Bukan. Kaedah menangani apa dia? Awak selawat lagi sampai stabil frekuensi nur itu. Sampai dapat membedakan di antara syariat dengan hakikat. Ni ada ni, baca-baca tauhid, tak nak belajar, tak nak kerja. Nak apa? Nak tauhid dia. Tauhid macam mana kalau kau tak belajar? Nak tauhid macam mana kalau kau tak berikhtiar? Itu. Caranya macam mana? Selawat. Ni ujian untuk bapaknya, ujian untuk ibunya, ujian untuk suaminya, isterinya, begitu. Ujian untuk adik-beradiknya. Itu ujian. Itu bicara tauhid ni ya. Habis. 18. Justru itu alam kasar ini adalah alam yang paling sempurna untuk insan mengenal akan dirinya. Lantaran itu insan dizahirkan ke dunia ini agar dapat menyaksi akan sifat-sifat keagungan, keindahan, kesempurnaan dan kemuliaannya secara zahir. Betul, perkenalan Allah pada alam roh tak sempurna. Pada alam sekarang ini yang paling sempurna. Allah memperkenalkan dirinya nyata pada zahir. Nyata pada zahir. Sebab itulah Sunan Kalijogo, kalau tak silap saya, dia tidak bukan Sunan Kalijogo,
salah seorang daripada Wali Songo tu, dia tidak menghancurkan berhala pun. Rasa senang kali juga dah rasanya. Dia tidak menghancurkan berhala dan dia tidak dia tidak menghancurkan berhala. Dan ada orang tanya kat dia, nanti orang akan anggap Islam ni begini. Dia kata nanti ulama selepas aku akan menyempurnakan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau pada berhala tu ataupun pada makhluk ataupun pada perbuatan adat manusia pada ketika itu dapat ditembus masuk bahawa semua itu tetap dalam takbir Allah, itu pun cukup dah. Faham maksudnya? Maknanya dakwah awal Islam ke Nusantara ni tidak langsung mengganggu gugat pengamalan adat kebiasaan. Walaupun adat kebiasaan itu maknanya tidak ada unsur Islamik. Peringkat awal betul-betul. Okey. Pertama sekali sudut pandang dalam hati. Maknanya pandang bahawa dalam semua perkara-perkara itu semuanya dalam takbir Allah. Itu at the first place. Itulah rahsianya Nusantara kita ni, Islam masuk tak perang, tak ada perentangan. Sebab apa? Tidak ada adat yang diganggu gugat. Manusia ni kan kuat dengan adat. Tak ada kacau kan. Jadi maknanya tak kacau. Memang ada teguran. Kalau begini takut difahami, takut disalah faham. Islam tu membenarkan perkara-perkara yang kira salah lah kan. Tapi dijawab balik bahawa asal permulaannya ini cukup dah. Nanti ulama selepas aku akan upgrading lagi. Itu ubah sudut pandang mata hati saja. Begitulah. Jadi maksudnya, jadi kalau nak berzikir, nak memandang Allah, tak perlu kita pergi ke alam malaikat, tak perlu kita nak pergi ke alam jin, tak perlu nak sampai ke tempat bunian ke apa, tak perlu. Remain ke alam ni saja. Tak payah nak teruk-teruk sangatlah, maksudnya sampai nak pergi ke alam yang lain. Kita awak sekarang ni alam mana? Alam ada zahir, ada batin, ada jasmani, ada rohani. Remain ke alam ini saja. Kalau hidup awak dalam berumah tangga, pandanglah Allah dalam rumah tangga. Kalau hidup awak bersendirian, pandanglah Allah dalam keadaan awak bersendirian. Awak bekerja, pandanglah Allah semasa awak bekerja. Itu saja. Maka tak perlu berpindah kehidupan, tak perlu nak tukar cara hidup pun. Tapi pastilah di atas cara hidup yang benar. Kalau awak berniaga, kenapa berhenti berniaga? Berniaga tak dapat pandang Allah. Atau awak buat apa? Nak mengganggu. Tak boleh gitu. Maknanya pandanglah Allah di mana Allah posisikan awak. Bila Allah menukar posisi awak, bermaksud adalah kebaikan lain yang Allah Ta'ala nak bagi, iaitu Allah Ta'ala nak awak memandangnya dalam posisi yang lain itu pula. Gitulah kurang lebih. Jadi ini kena faham dalam aspek yang bujang nak kahwin. Ya Azim ya, sebelum galak nak kahwin. Kalau nak kahwin lah. Okey. Maksudnya kenapa nak berkahwin? Mudah-mudahan tetap memandang Allah. Okey, mana fahamnya gini. Berkahwin tu bukan semata-mata untuk tuntutan kehidupan kemanusiaan itu, tapi mana untuk remain memandang Allah dalam dimensi yang lain. Tiba-tiba tak kahwin-kahwin lagi Azim. Sampai ke tu tak kahwin. Lepas tu jangan menyesal. Kenapa tak ada orang nak ke aku ni? Aku je nak ke orang. Tapi tak ada orang nak ke aku, contohnya. Maka kena faham balik begini. Maknanya Allah Ta'ala nak kamu memandangnya dan kamu bujang, maka bujanglah kamu selama-lama. Apa dah hal? Memang ada hal juga dalam nanti bapak dia marah. Bila nak kahwin, bapak tak dapat cucu dan sebagainya. Kan? Itu bahagian kehidupan manusia dah. Kita balik yang asal-asal tu tauhid dulu. Maknanya tak apalah ya Allah, kalau aku tak ada orang nak ke aku pun, maknanya mungkin kalau aku kahwin lebih terhijab aku daripada memandangmu. Itu. Jadi kalau sampai dah benar sangka baik kita kepada Allah, kalau Allah tak nak tukarkan kita, okey, dah lulus memandangku semasa bujang, aku uji pula, dah terkahwin, dikahwinkan. Dah kahwin tu benar tak pandang aku. Dapat kahwin tu dapat anak pula. Kadang-kadang tak dapat anak. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tak bahagia. Jadi sebelum nak fikir bahagia tak bahagia perkahwinan tu, kena faham dulu. Agaknya Allah nak aku memandangnya dalam keadaan aku rumah tangga bergelora. Pandanglah Allah gelora macam mana pun. Dia cakap kat suami, abang tak ada hal bang gelora bang, saya pandang Allah juga. Contoh.
Tapi kalau betul pandang Allah, diam. Kalau suami duduk bengong, isteri diam. Sebab isteri memandang Allah pada kebingungan suami. Ibaratnya macam itulah ibaratnya. Okey. Jadi kadang-kadang bahagia. Kalau bahagia tak pandang Allah, bahagia tak bahagia? Tak bahagia juga. Ini asas tauhid tu. Lepas asas tauhid baru kita ikhtiar. Barulah ikhtiar kita tu tak membuatkan kita menyombong kalau berjaya, dan tak membuatkan kita putus asa kalau gagal. Macam berbaloi kalau dapat tauhid. Memang mak berbaloi, mudah aja. Tak perlu nak pakai pitch kereta on lagi. Pakai kereta on. Pitch kereta on tak apa. Itu sikit perut, itu lain. Yang sikit kepala. Okey. Last, nombor 19. Insan diharamkan untuk mengenal dirinya pada hakikat dirinya. Okey, kerana ia adalah batasan yang tak ada mampu makhluknya mencapai untuk memastikannya ia bersifat laisa kamislihi wallahu a'lam bisawab. Kita beri tekan ni dulu. Yang awal-awal ni mungkin banyak kita syarah-syarah tu sebab peringkat awal kan. Okey. Nanti mudah-mudahan yang ke depan itu kita mampu habis. Untuk malam pertama ni saya baca seorang. Nanti esok malam kita akan buat berturut-turut je sampai khatam. Khatam kita target dalam 7 malam. Jadi macam malam ni maknanya intro kita tak dapat rentak lagi. Okey, nanti boleh bacalah. Boleh baca bajet satu malam kita baca 15 muka surat. Betul Pak Man? 15 slide ke 15 muka surat? 13 muka surat. Sekarang ni kita hanya mampu cover separuh je kurang lebih. Intro nanti kita akan cover boleh esok lebih. Sebab dia dalam kitab ni huraian dia tu macam berselang bertenun tau. Sini lepas tu dia patah balik. Dia bukannya terus je, faham tak? Jadi maknanya dia akan benda poin-poin yang diulang macam tenunan gitu. Kitabnya kaedah yang macam tu. Jadi mungkin ada perkara yang kita boleh laju je setelah kita faham. Cumanya nanti kalau esok malam bukan saya baca, kita baca sama-sama. Malam ni saya bagi can. Malam pertama saya tak cakap lah, kita baca bersama-sama. Sebab dia punya rahsia dia tu tersendiri. Bagaimana kita dengar, di antara kita dengar saja dengan kita baca sama-sama, rahsianya tersendiri. Kita dah cuba dah waktu program kat Pulau Besar tu. Maknanya subhanallah, maknanya dia punya natijah dia berbeza. Kita baca sama-sama. Bagaimana kita dengar je ngantuk satu, mengkhayal satu. Kalau kita dengar, baca sama-sama baca, rasa kekeluargaan, rasa perhubungan, rasa rabitah di antara kita dengan Nabi SAW tu lebih kuat insya-Allah begitu. Jadi kalau boleh usahakan ni semua orang, setiap orang seorang satu kitab. Tapi kehadiran tak wajib ya. Kalau tak ada orang datang pun sini saya duduk, saya akan baca kat seorang-seorang. Itu ibaratnya. Sebab kita ambil motivasi daripada salah seorang guru kita yang kata, yang Syekh Yusri tu kan. Asal-asalnya kita diberitakan begitu. Mula-mula dia mengajar kita hadis, maknanya dia seorang-seorang. Dapat ilham kena ajar hadis lepas subuh. Kat Mesir lepas subuh tu maknanya orang tidur balik. Sebab antara subuh dengan waktu kerja tu ada 3-4 jam lagi. Lepas waktu subuh tu dengan waktu tengah timing nak kerja. Maknanya kalau kat Malaysia memang pantang tidur lepas subuh. Kalau kat Mesir tu maknanya tidurnya lepas subuh. Kalau tahunya musim panas. Macam tu musim panas, siang pendek, tidurnya lepas subuh. Jadi orang lepas subuh nak datang macam mana, tapi peringkat awal tu dia mengajar sesuatu juga. Macam tu. Sebab saya niat untuk baca kitab ni, maknanya bukannya tak apalah tu, tak perlu tahu. Yang penting gitulah, maknanya datang tak datang pun tak apa. Cumanya pembacaan seperti biasa. Doakanlah nanti untuk hujung Ramadan nanti kalau ada kabar daripada kabar-kabar gembira, mungkin kita akan maklumkan program sama ada dekat Kuala Linggi ke ataupun program suluk kita dekat Terengganu. Antara dua tu je lah. Macam mana tu kita tengok macam mana ayahanda kita, guru kita pesan. Sebab ni atas bimbingan guru juga. Bukan kalau kita sendiri-sendiri tu tak berani, kita tak berbaloi, kita memandai-mandai, tak berbaloi. Tapi siapa yang dah ada guru, maknanya dengan gurunya lah. Siapa yang tak ada guru nak menumpang, sama-sama tumpang lah. Ibaratnya begitu untuk bulan Ramadan ni lah. Okey, itu saja. Kita ada kunyah-kunyah Okey, Abang Lang kata ada kunyah-kunyah. Kunyah-kunyah lah apa yang ada pelan-pelan.
Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.